Assalamualaikum daripada Nur Pembai. Kadang-kadang kita rasa malu. Tapi kadang-kadang kita rasa inilah realiti yang perlu dihadapi oleh orang yang cuba untuk self-sustainability. Yang ni tanaman tene. Dia dah towards the end of the season. Actually, walaupun kecil-kecil, banyak juga harvest. Saya tak berjaya menghasilkan sponge daripada lufa ni, sebab buah yang paling sulung yang paling besar tu saya petik. Dia still ada lagi, tapi saya tak meletakkan harapan yang tinggi lah. Tapi banyak kali juga boleh masak. So what I'm gonna do is that I'm going to repair this barren land. Yang ni memang definitely kita kena repair. Kita kena, sebab dulu saya tanam kacang botol okay, tapi mungkin current situation, even kacang botol pun tak survive kat sini. So I have to do something. Saya akan repair, bangunkan raised bed dengan commercial soil yang saya beli tu. InsyaAllah lah kita akan buat sesuatu lah supaya subur. Dan kat sini boleh nampak kan ada brown area and ada green area. This is actually our wetland. Dia kata apa, dijajah oleh semalu. But somehow sebenarnya pokok kaduk, tapi ada semalu pula in between. Duri kan, saya macam malas nak buat apa-apa. Duri dia tajam. So kita boleh nampak very fertile vegetation. Even kelapa sawit pun ada kat situ. Nak biarkan dekat sangat dengan rumah, tapi tak apa. Kita trim from time to time lah. Dia berfungsi sebagai natural curtains untuk saya lah, sebab saya masak kat situ kan. So natural curtains, green curtains. Look at this kesum, very fertile. Yang ni memang kena harvest. Kalau tak dia akan inilah auto-lyse kan, dia rosakkan diri sendiri untuk mungkin kurang kepesangan. This is where the water go from our kitchen. So saya akan salurkan, kena buat piping lah ke kawasan yang brown ni, supaya this whole sets of land mendapat khasiat lah. Kat sini bila dah dekat dengan tingkap ni dah tak ada masalah sangat, sebab yang ni dah dia over fertile. Sebab saya selalu curahkan apa-apa air basuhan beras semua, dia dah nak setinggi saya dah ni. So it's beautiful lah. Dia hibiscus punya family. So ada bunga kuning yang cantik, calming effect, and endless endless buah lah untuk dimakan. Saya suka makan bendi ni. Lepas saya tahu dia boleh dimakan mentah, saya lagi suka makan mentah dengan sambal belacan. Kalau tengok dekat dia punya ni, macam-macam lah ditimbunkan di sini. Dia nampak macam tak hygiene sikit lah. Tapi kalau kita ada rumput kering ke apa, kita letak lagi ke atas untuk macam cantikkan lagi lah, lagi aesthetic looking. Okay, so saya nak harvest. Sebab kacang botol, kacang bendi ni, okra ni, kalau tak harvest ikan rasa ni dah besar-besar. Saya makan tiap-tiap hari ya. Memang sentiasa ada supply. So alhamdulillah, bila kita tengok yang berjaya, kita semangat. Yang ni adalah kacang botol yang tengah resting. Dia tak banyak sangat. Satu pokok je, berbelit-belit. So saya biarkan. Yang ni adalah hari tu cili tumbuh banyak, tapi saya buat silap, saya pergi pindah ke tempat lain. Yang pindah tu tak subur, tapi yang tinggal satu ni yang elok. So nampak dia berbuah. Saya boleh dikatakan ada yang beberapa biji untuk di-harvest hari ini. Boleh dikatakan kalau kita tanam dan 10 pokok, saya rasa cukup lah untuk semua belacan kita kan. And raised bed yang saya buat ni, bendi ni masih kecil-kecil, tapi ni raised bed yang berjaya lah. Yang tu saya just taburkan biji cili kan, dan saya akan biar je kat situ. Saya perasan yang saya biarkan lagi baik daripada yang saya alihkan. So saya akan biarkan. Ni bendi yang thriving well lah. So saya mengumpul semangat baru. Dulu memang dah penuh dengan pokok sebenarnya, tapi tengoklah
the hostile land. Ni pokok rambutan. Nak kata gali tak dalam, dah dalam. Saya akan cuba kaedah lain, iaitu planting bag. Saya order planting bag 20 gallon. Besar jugalah. Saya akan cuba replant lah. Tengok, ini pokok nangka. Semua dah macam arwah-arwah dah semua. So I have to start all over again with the new method. Dia tak adalah sepenuhnya mati. You can see some signs of survivor. Tapi itulah saya cakap apa Dia kata tak usaha tu dah usaha, tapi kadang cara tak kena, trial and error kan. Yang ni pokok limau, sebab tak ada yang survive lah. Sepatutnya dah 3 tahun ni memang pokok mangga kelapa saya ni spesies besar. Memanglah kita sedih kan, tapi kena bangkit semula lah ni pokok delima. Survive tapi tak besar. Ni pun macam nak kena repair. Ni inilah sebab dia tak boleh grow, sebab terlalu hostile. Dia punya tanah sangat hostile, macam semen. So saya akan cuba ni guava. Masa dia pernah satu episod tu macam berbunga, dia tak sempat berbuah tapi dia berbunga. Maknanya ada percubaan dia untuk grow lah, tapi keadaan persekitaran ni. Yang ni saya rasa limau juga. Ini pun limau. Yang ini bidara. Kelapa 3 tahun. Memang sometimes saya rasa frustrated sebab tanah dah luas. Tanah dah luas. Dah alhamdulillah berjaya membina rumah ala farmhouse. Tapi persekitaran pula hostile, tak support growth. But somehow bukan masanya untuk mengeluh. Kita cubalah. Yang green area my tingkap punya ni jadi kan. Wetland project pun jadi. Side planting sebelah sana jadi. Alhamdulillah. Tapi yang sini lah. Yang sini kena repair. Saya kena termenung. Saya kena fikirkan apa yang perlu saya lakukan. So far saya dah order 1 lori lah tanah. Tanah pun mahal lah, beratus-ratus. And this bahan-bahan tinggalan ni saya akan cuba guna untuk buat pembangunan semula lah farm ni. Ni actually nak buat reban ayam hari tu, tapi saya minta hold dulu lah sebab rasa panas sangat. Saya takut mati. I'm not mentally ready yet. Tapi the framework is there lah. Kita gunakan staging. Nanti letak tu je. Dan letak ayam. Mungkin 4 staging lah untuk keselesaan. Jadi saya buat 3. Nanti alihkan 4. Kita dah buat reban terbuka tertutup lah. But you can see kawasan yang redup ni dia maintain je kehijauan berbanding dengan open area yang laman saya memang agak bersepah. Sebab banyak yang nak dikerjakan. Saya akan gunakan Sakibaki Shera ni sebagai raised bed lah. Kita usahalah insya-Allah. Nak buat macam mana kan? Rezeki tanah setengah hektar dah. Tak fatal pula, tapi tak apa. It doesn't orang kata doesn't supposed to lemahkan semangat lah. Okay, sekian.